Terlebih dahulu suka saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan ucapan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Merangkap Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak ke Dewan Yang Mulia ini untuk merasmikan Perhimpunan Agung MCA yang ke-60. Terima kasih, Yang Amat Berhormat. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para pemimpin parti-parti komponen Barisan Nasional yang sudi hadir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun selesai menjalankan pilihan raya umum yang ke-13 pada bulan Mei yang lalu. Bagi pihak parti MCA dan juga para perwakilan, saya ingin mengucapkan tahniah dan sarbas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Barisan Nasional sekali lagi telah dikembalikan ke pucat kuasa dan UMNO juga telah berjaya menambah wakil mereka di Dewan Rakyat daripada 97 sebelum ini kepada 88 sekarang. Tahniah dan sarbas. 79 kepada 88. Ini adalah satu pencapaian yang besar jika diambil kira persekitaran politik serta sosial yang serba mencabar dan begitu sukar sekali. Bagaimanapun, saya tidak dapat berkata perkara yang sama mengenai MCA. Keputusan PRU 13 adalah pencapaian yang paling buruk yang pernah dialami oleh parti kami. Kini wakil MCA di Dewan Rakyat telah dikurangkan kepada hanya 7 wakil sahaja daripada 15, manakala di peringkat Dewan Undangan Negeri pula, jumlahnya telah dikurangkan kepada hanya 11 orang wakil saja daripada 31 wakil pada PRU 2008. Ini adalah satu pembezaan yang sangat ketara. Sebagai Presiden Parti, saya perlu menanggung pertanggungjawaban ini, maka itu saya telah membuat keputusan tidak akan mempertahankan jawatan saya pada pemilihan kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang pernah saya umumkan pada 6 Mei lalu, bahawa saya tidak akan mempertahankan jawatan saya, dan hari ini saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa janji yang telah saya katakan, saya kotakan. Ramai di kalangan rakan-rakan seperjuangan dan juga para penyokong telah mempersoalkan kewajaran saya ini. Tetapi AGM ini merupakan AGM yang terakhir untuk saya sebagai Presiden MCA. Dan pada hari yang mulia ini, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merangkamkan rasa penghargaan dan terima kasih saya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib selaku Pengerusi Barisan Nasional, Merangkap Perdana Menteri, di atas segala bantuan bimbingan yang telah diberikan kepada saya dan juga MCA sepanjang tempoh 4 tahun ini. Terima kasih, Yang Amat Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan, sikap inklusif dan juga persefahaman yang telah ditunjukkan oleh Datuk Seri Perdana Menteri telah membolehkan MCA mengatasi dan menyelesaikan banyak isu berkaitan sosial ekonomi dan juga pendidikan masyarakat kaum Cina dan rakyat Malaysia. MCA akan terus memandang ke hadapan untuk mendapatkan bantuan dan juga sokongan Datuk Seri dalam menyelesaikan isu berkaitan masyarakat kaum Cina dan rakyat Malaysia.
Tuan-tuan dan puan-puan, mengapakah prestasi MCA begitu teruk sekali dalam PRU yang lalu? Saya tidaklah berhasrat sama sekali untuk saling salah menyalahi satu sama lain. Saya telah melantikkan Setiausaha Agong untuk mengetuai satu jawatan kuasa supaya proses pucuk pimpinan baru dapatlah berjalan dengan lancar dan dilaksanakan mengikut lunas demokrasi dan keadilan. Dan saya juga telah memberi tanggungjawab kepada Dr. Sri Lew Tong Lai untuk mempengerusikan sebuah jawatan kuasa yang akan menyaksikan proses transformasi kepimpinan dapat berjalan dengan lancar selepas pemilihan ini selesai nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, keputusan PRU yang lepas telah menyaksikan bagaimana telah terbentuknya apa yang kita boleh taksirkan sebagai lahirnya dua sistem politik perkauman di negara ini, iaitu orang Melayu dan Bumi Putra berkuasa di kedua-dua peringkat persekutuan dan juga negeri, sementara kuasa politik kaum Cina secara puratanya diwakili oleh pihak pembangkang. Malah walaupun EGM MCA telah memutuskan untuk menerima kembali kedudukan jawatan dalam kerajaan di peringkat negeri, dia masih tidak mencerminkan kompensasi kaum masyarakat kita secara keseluruhan. Ini adalah kerana penolakan para pengundi Cina. Ringkasnya, masyarakat Cina kini hanya mempunyai wakil yang sangat minima di dalam kerajaan. Dan ini adalah satu cabaran yang sangat besar kepada kepimpinan baru MCA nanti untuk memberikan prestasi yang cemerlang dalam situasi yang sangat terhad ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada Datuk Seri Perdana Menteri selaku pengerusi Barisan Nasional dan juga Presiden UMNO, iaitu berhadapan dengan tekanan yang amat besar agar terus memberi ganjaran kepada para pengundi yang telah mengundi dan menyokong Barisan Nasional. Namun Barisan Nasional bukan sekadar harus kelihatan adil, tetapi pada masa yang sama perlu bekerja dan menyediakan polisi yang inklusif dan tidak akan ditaksirkan sebagai menyokong masyarakat Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara kita semua menerima hujah yang masyarakat Bumi Putra mewakili 67.9% daripada keseluruhan populasi negara, tetapi majoriti golongan berpendapatan rendah masih lagi daripada kalangan orang Melayu dan Bumi Putra. Dan pada masa yang sama, majoriti daripada pendapatan isi rumah yang berpendapatan di bawah 2,000 sebulan juga adalah masyarakat Bumi Putra. Oleh yang demikian, sebarang tindakan afirmatif untuk membantu kumpulan yang memerlukan bantuan akan tetap memberi manfaat kepada masyarakat Bumi Putra lebih daripada bukan Bumi Putra. Jadi polisi untuk membantu meningkatkan kedudukan sosial ekonomi masyarakat Bumi Putra haruslah lebih bersifat menepati kumpulan sasar. Pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Perdana Menteri untuk memperkasakan kedudukan ekonomi masyarakat Bumi Putra seharusnya mensasarkan kaum Bumi Putra yang benar-benar memerlukannya. Bagaimanapun, langkah untuk terus memperkasakan agenda Bumi Putra ini akan sentiasa dilihat oleh bukan Bumi Putra sebagai satu tindakan untuk meneruskan dasar ekonomi baru
selepas 40 tahun dia berakhir. Persoalannya, apakah DEB itu sendiri harus menjadi polisi yang berasaskan keperluan tanpa mengambil kira soal etnik? Seandainya langkah-langkah afirmatif ini yang berasaskan keperluan, kaum Bumiputera yang kita semua sedia maklum, merupakan kaum majoriti negara kita, akan tetap juga menerima faedah daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu hujah yang wajar dan meyakinkan bahawa perlu adanya kajian semula tentang formula langkah-langkah afirmatif ini. Di manakah dia telah mencapai keberhasilan dan di mana dia telah gagal dan mengapa dia masih gagal meningkatkan status sosio-ekonomi masyarakat Bumiputera selepas 40 tahun. Dalam konteks ini, MCA percaya bahawa pemberian ganjaran yang berterusan tidak akan menyelesaikan masalah ini. Terdapat juga keperluan untuk mengiktiraf bahawa kita tidak harus melayan masyarakat Bumiputera sebagai kumpulan etnik homogeneous atau sebersama, kerana pada masa kini terdapat juga jurang ketidaksamarataan di antara Bumiputera yang berpelajaran dan kaya dengan yang miskin, termasuklah Bumiputera di Sabah dan Sarawak, iaitu untuk membantu mereka yang benar-benar ketinggalan dari segi sosial dan ekonomi. Semua rakyat Malaysia yang berfikiran waras tidak akan merunggut jika kerajaan ingin membantu mana-mana kumpulan masyarakat yang tidak bernasib baik atau masih jauh ketinggalan di belakang dalam serba-serbi. Tetapi akan wujud rasa tidak senang dan marah jika bantuan ini akan turut memberi faedah kepada orang yang kaya. Begitu juga dari kalangan masyarakat Cina yang berjaya, mereka tidak harus teragak-agak untuk menghulurkan tangan membantu dan membimbing masyarakat Bumiputera dalam sektor swasta. Dan insentif seharusnya diberikan kepada pembentukan kerjasama yang tulen ini dan menolak budaya Alibaba dan budaya menjual projek saja. Tuan-tuan dan puan-puan, menentul kepada GST atau Cukai Barang dan Perkhidmatan, MCA ingin menyatakan sokongan ke atas pelaksanaan polisi ini yang mana kami percaya dia akan dapat membantu memperluaskan dasar pencukaian negara. Negara ini tidak seharusnya terus-menerus bergantung kepada pendapatan cukai daripada hasil minyak semata-mata. Harus diingat, hanya 10% daripada jumlah 14 juta tenaga kerja di Malaysia yang membayar cukai. GST adalah jauh lebih tulus, lebih saksama, kerana anda hanya akan dicukai jika anda berbelanja lebih. Dan GST adalah sebenarnya satu bentuk cukai yang bermaksud untuk menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan dan bukanlah satu bentuk cukai baru. Ini adalah satu pencukaian berasaskan kepada kepegunaan yang bermakna lebih banyak anda berbelanja, lebih banyak anda membayar cukai. Sebaliknya, jika anda berbelanja secara berhikmah, maka kuranglah jumlah cukai yang harus anda bayar.